update entry lagi. Kita boleh tengok ke mana hala tuju gold Ya. Broker yang saya guna adalah broker SM. Sedap saya tengok dia punya candle. Memang mudah nak baca. Kita ada broker XM. Kita tengok hala tuju gold. Gold sekarang korang kalau nak masuk entry kena tengok, memang kena jeling-jeling tengok M1. Sebab dia punya turun gila-gila weh. Serius cakap, susah korang nak predict. Dan kalau rasa modal tak cekang, korang collect sikit-sikit pun dah cukup lah. Tak payah nak hold sangat. Tapi kalau modal banyak, run, boleh nak main hold. Macam saya ni account kamikaze, saya boleh hold je. Kalau tak nak tamak boleh je. Mana nak cuba try guna broker SM, tengoklah dekat link description video saya ada saya buat. Sekarang ni kalau nak masuk main leverage, FX Pro pun sedap, unlimit leverage. Korang masuk $10 pun boleh genjot kau-kau punya. Lama saya tak masuk. Okey, sekian sahaja video saya. Untuk next nanti saya update balik apa status dan pergerakan gold. Untuk sekarang ni gold kalau dia nak turun balik, dia pecah 4100, memang bahayalah. Kemungkinan turun ada lagi. Sekarang ni dia akan main range 4500 hingga 4100. Ni apa yang saya nampak. Okey, sekian sahaja video saya. Assalamualaikum.